dah dapat. Demi teh ais ya. Sebab teh ais ni dia berniaga 3 kali seminggu kot. So kita nak rasa. Dah kunci belum? Dah. Tunggu tau. So Mak Ali tak nak turun. Mak je yang turun. Terima kasih. Ya. Dia punya tempat tu dekat depan Petronas UHJ 9. Ni kita dapat teh ais satu, green tea satu. Nak try teh ais dulu lah. Mestilah teh ais kan. Bismillah. Mak Ali biasa ayat dia. Adik punya mana? Adik punya mana? Bismillah. Gila. Dah rasa. Alah, share je dah strawnya. Bukan dosa pun. Enak? Enak banget. Gokil gitu. Baru-baru ni aku cakap kat makcik tu, gokil. Lepas tu dia kata, gokil? Gocil lah. Dia kalau aku cakap bahasa Indonesia, dia betulkan. Lepas tu aku tunjuk lah. Orang ni sebut gokil. Kau gocil kat mana? Tak pernah aku dengar gocil. Bocil ya? Adik kan ada bocil kan? Bocil. Bocah. Bocah. Bocil. Budak kecil. Bocil. Kalau pasal kita panggil anjing, anjing. Aduh, boy, masa kecil. Makanya papa tarik yang Random betul. So teh ais dia ni tak rasa muak tau. Dia rasa macam kau nak minum lagi, nak minum lagi, nak minum lagi. Yang atas tu dia macam buat bagi macam keras-keras bagi kau ada gigitan. Dia bagi keras lah. Oh, boleh ambil lah aku rasa. Sebab dia bakar kan. Ha, dia keras dik.